Loman, aku nak kau lepas ni balik, suruh mak kau packing bag luggage, everything. Aku akan sediakan 2 package umrah untuk kau dengan mak kau sekali. Kekanda itu umpama pohonan pokok yang tumbuh dengan kuat dan menjulang tinggi. Walaupun ribut datang, tetap berusaha untuk berdiri. Namun hasil buahnya bukanlah untuk disimpan buat diri sendiri. Sebaliknya, membiarkan orang lain untuk menikmati. Hakikatnya, pokok hanya mahu belajar untuk menghargai kerana iri akan sesuatu yang mungkin tidak mampu direalisasi. Melihatkan bagaimana di bawahnya ada akar sentiasa memeluk erat tanah yang dari kecil menjadi tempat untuk dia kembali bagi seteguk air.